Yang keempat, buat konten yang relevan dan berkualiti. Google akan sayang konten yang bantu pengguna. Hampa kena tulis artikel yang jawab soalan pelanggan ke, beri tips ke, ataupun review pasal produk. Semakin banyak konten yang berkualiti hampa buat, semakin tinggi peluang untuk naik ke page nombor 1. So, dekat blog hampa tu, hampa tulis artikel mengenai cara pilih skincare ikut jenis kulit. Lepas buat blog tu, link dengan produk hampa sendiri. Yang kelima ialah dapatkan backlink yang berkualiti. Backlink ni macam website lain ke website hampa. Semakin banyak backlink daripada sumber yang dipercayai, makin tinggi credibility hampa di mata Google. Macam mana nak buat backlink ni? Hampa boleh minta reviewer daripada blogger, join directory perniagaan, ataupun kolaborasi konten dengan page lain. Apa jadi kalau hampa tak buat SEO dengan betul-betul? Yang pertama, website tak akan muncul di Google. Walaupun orang search, tak akan naik. Macam duduk bawah-bawah, sangat-sangat bawah lah. Yang kedua, trafik kekal rendah walaupun design tu dah meletup. Dah cantik dah design website hampa tu. Still dapat trafik yang rendah. Yang ketiga, terpaksa bergantung pada iklan berbayar selamanya. Kan membazir. Dah buat website cantik-cantik, kena guna ads pula. Dan yang terakhir itu, yang keempat, pelanggan akan pergi ke pesaing yang ranking lebih tinggi. So, tip SEO yang mana satu hampa boleh apply lagi? Cek komen. Jangan lupa like, share dan follow supaya lebih ramai usahawan dapat manfaat daripada SEO ni. Bye!